Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, selamat datang ke satu lagi sesi kursus ataupun training yang diajarkan oleh Nikah Bina IT MSc. Dan saya adalah Nik Muhammad Zafadi binti Hassan dan saya akan menjadi host untuk video kali ini. Okey, dalam video ini saya akan membincangkan 5 komponen yang paling penting untuk listing Google Places anda. Okey, sebenarnya anda sudah pun tahu apakah itu Google Places dan apakah kepentingan yang ada dalam Google Places. Tetapi apa yang paling penting ialah anda perlu tahu apakah komponen-komponen yang paling penting untuk memastikan listing anda itu berjaya dan mencapai ranking yang tinggi di dalam enjin carian. Okey, dan terutama sekali enjin carian Google lah. Okey. Okey, yang pertama, description perniagaan anda haruslah mempunyai keyword-keyword utama yang sudah pun anda cari sebelum ini. Okey, description perniagaan anda dalam Google Places mestilah padat, informatif dan senang untuk dibaca serta mudah untuk difahami. Okey, yang mesti dioptimum sebaik mungkin untuk enjin carian terutamanya Google supaya listing anda berada di ranking yang tertinggi di dalam enjin carian Google tersebut. Okey, lakukan keyword research yang mendalam untuk mencari kata kunci yang terbaik bagi memaksimumkan SEO listing anda. Okey, letakkan kata kunci tersebut secara sejid dalam description perniagaan anda. Okey, description ini anda boleh dapati di dalam apabila anda ingin mendaftar listing pertama anda. Okey, anda boleh masukkan nama perniagaan, okey, alamat perniagaan, nombor telefon dan sebagainya. Kemudian mereka akan memberikan satu ruangan description. Okey, di dalam description ini anda perlu memasukkan keyword-keyword yang sudah pun anda cari untuk dimasukkan di dalam bahagian kategori dan juga untuk dimasukkan dalam bahagian gambar-gambar, okey, dan juga dalam description. Okey, apabila anda memasukkan keyword di dalam atau kata kunci di dalam description ini, anda haruslah membina satu ayat. Okey, ayat itu mestilah senang dibaca, okey, logik dibaca dan juga informatif serta padat. Okey, kerana kita bukan saja ingin menunjukkan kepada Google inilah keyword-keyword kita, tapi apabila pelanggan atau prospek anda membaca listing anda itu, mereka faham, okey, ini perniagaan saya ini adalah mengenai kedai gunting di Kuala Lumpur, okey, ataupun restoran di Kuala Terengganu. Okey, kemudian anda masukkan beberapa keyword yang menerangkan tentang perniagaan anda dan letakkan secara bertaburan lah, jangan susun. Contohnya kedai makan di Kuala Terengganu, kedai makan di Terengganu, kedai makan ataupun restoran di Terengganu. Anda jangan letakkan begitu. Apa yang anda perlu lakukan ialah selamat datang ke kedai makan ataupun kedai makan Pak Ali, iaitu kedai makan di Terengganu. Okey, kemudian titik nota, restoran di Terengganu ini merupakan restoran yang terbaik yang ada di Kuala Terengganu dan sebagainya. Contoh itulah sebagai contohnya lah. Maknanya anda membina satu ayat yang bukan saja untuk Google tapi untuk senang dibaca dan difahami. Okey, jika anda tidak tahu untuk melakukan keyword research, anda perlu mencari bagaimana untuk melakukannya. Okey, keyword research ini anda boleh gunakan perisian yang percuma seperti Google, Keyword Tool dan sebagainya. Okey. Okey, maklumat perniagaan anda yang tepat dan menyeluruh. Okey, masukkan maklumat perniagaan yang tepat dan menyeluruh dan ambil masa untuk memenuhi setiap ruang kosong di dalam borang listing anda sampai siap. Okey, jangan tinggalkan kosong apabila untuk setiap ruang. Okey, jangan buat listing ini secara malas-malas ataupun secara endah tak endah dan sebagainya. Lakukan secara bersungguh-sungguh, isikan tempat kosong kerana apabila jika anda buat endah tak endah tentang listing anda ini, Google pun akan buat endah tak endah tentang listing anda itu. Okey, lakukan dengan terbaik, isikan tempat kosong. Jangan biarkan ada ruang kosong. Jadikan ia padat dan setepat yang mungkin. Okey, kerana kita ingin mencapai skor atau markah sebanyak 100%. Okey, untuk masukkan listing anda mencapai ranking yang tinggi dalam enjin carian, listing anda perlu mencapai markah sehingga 100%. Untuk mencapainya mudah sahaja, iaitu anda perlu mengisi setiap ruang kosong dalam borang listing anda.
Okey, jika mereka inginkan gambar sebanyak 10 keping ataupun 10 gambar, masukkan 10 gambar. Jika mereka ingin masukkan 5 video, masukkan 5 video. Okey, jika ingin mereka suruh masukkan apakah masa dengan anda beroperasi, masukkanlah dengan sebaik-baiknya. Okey, jangan lakukan secara endah tak endah sahaja. Okey. Okey, gambar dan video. Okey, Google Places membenarkan anda untuk memasukkan seberapa banyak video okey di dalam Google Places ataupun Google Listing anda. Okey. Kemudian ambil peluang ini dan masukkan sehingga jumlah yang dibenarkan penuh. Okey, seperti saya katakan sebentar tadi. Okey, jika mereka meminta gambar sebanyak berapa bilangan, okey, masukkan sepenuhnya. Okey, masukkan video tentang perniagaan anda yang dengan penuh. Okey, dan yang paling penting sekali, jangan ambil video atau gambar orang lain. Terutama sekali video-video dalam YouTube dan sebagainya, jangan ambil. Okey, ciptakan video anda sendiri walaupun anda hanya mengambilnya dengan menggunakan telefon pintar anda ataupun mengambil dengan video cam anda, okey, dan sebagainya. Okey, biarlah gambar itu tak cantik pun itu tidak mengapa kerana itu adalah gambar tentang perniagaan anda, maklumat tentang perniagaan anda. Okey. Google Places sememangnya akan meletakkan gambar-gambar yang anda masukkan itu di dalam enjin carian anda ataupun listing anda itu. Ini akan membantu pelanggan-pelanggan anda untuk melihat apakah yang anda tawarkan kepada mereka, produk atau perkhidmatan anda. Okey, apakah kualiti anda yang ada itu, apakah reka bentuk pejabat anda ataupun perniagaan anda dan sebagainya. Okey. Okey, dapatkan review yang positif daripada pelanggan. Okey, ini adalah satu strategi yang sangat penting di mana anda perlu galakkan pelanggan setia anda yang berpuas hati dengan produk atau perkhidmatan anda untuk memasukkan review di dalam Google listing page anda. Okey, jika mereka bertanya bagaimana untuk masukkannya, mudah sahaja. Carilah perniagaan anda di dalam enjin carian Google. Dan apabila mereka menjumpai perniagaan anda, listing ataupun listing page anda, masuk dalam listing itu, dan di dalam page anda itu ada ruangan masukkan write a review. Okey, jika anda masukkan review, pelanggan anda masukkan review, dan apabila review mereka itu siap dihasilkan dan mereka publish, okey, dan review tersebut akan dimasukkan di dalam listing anda. Okey, ini adalah satu langkah yang sangat penting kerana ia dapat membantu menunjukkan reputasi anda di kalangan prospek-prospek baru anda. Okey. Okey, keyword produk dan perkhidmatan. Okey, kata kunci sebenarnya penting untuk menegakkan description bisnes anda. Okey. Dan yang paling penting, anda perlu lebih spesifik tentang produk atau perkhidmatan anda dengan menggunakan kata kunci yang paling baik. Okey. Untuk mencari kata kunci, ambillah masa seminggu ataupun sebulan, berbulan-bulan lamanya sekalipun. Ini adalah satu langkah yang paling penting. Okey. Mengisi listing adalah satu tugas yang mudah. Okey, anda boleh mengambil masa lebih kurang dalam sejam ataupun setengah jam sahaja. Tapi keyword research ataupun kajian kata kunci, anda perlu lakukannya sebaik-baik mungkin. Okey, yang paling penting ialah perlulah menerangkan mengenai perniagaan anda. Okey, mengenai apa yang anda lakukan untuk perniagaan anda, lokasi perniagaan anda dan sebagainya. Okey. Okey. Kini, Google telah memperkenalkan gabungan yang hebat untuk memperkasakan Google lokal mereka, iaitu gabungan Google Plus Lokal, Google Places dan Google Maps. Okey. Dan untuk mempelajari bagaimana untuk memaksimumkan gabungan hebat ini, anda perlu mengikuti kursus juara SEO lokal. Okey, melalui kursus ini saya mengajar langkah demi langkah bagaimana untuk melakukan keyword research, bagaimana untuk memasukkan listing anda. Okey, apakah yang perlu anda lakukan supaya Google tidak memberikan impact yang negatif kepada anda. Okey, apakah langkah-langkah strategi untuk memastikan listing anda itu tidak dapat digugat oleh sesiapa sekalipun. Okey,
dan juga walaupun perniagaan anda kecil, tetapi anda akan mendapat keuntungan yang luar biasa hebat. Dan melalui video ini kami memberi jaminan jika anda berjaya melakukan apa yang kami ajar kepada anda, keuntungan anda akan meningkat sebanyak 400%. Itulah jaminan kami. Okey. Dan melalui kursus ini juga anda bukan setakat belajar secara intensif daripada kami akan mengajarkan video training kami, okey, dengan step by step. Okey, anda boleh pause apabila anda ingin masukkan sesuatu maklumat, dan anda boleh play balik apabila anda ingin sambung. Okey, dan kami juga memberikan banyak lagi bonus-bonus yang sememangnya dapat membantu anda dan perniagaan anda untuk lebih maju dan lebih percaya, dan tentunya mencana keuntungan yang paling tinggi untuk perniagaan anda. Walaupun sekalipun perniagaan anda itu dihasilkan di rumah anda sendiri. Okey, jadi tidak kisah. Okay, yang paling penting anda boleh menghasilkan listing yang hebat. Apabila pelanggan melihat listing anda itu hebat, maka anda akan menjana keuntungan yang banyak dan mendapat keuntungan yang luar biasa. Okey, tanpa memasa, anda boleh pergi ke http://promo.jomniaga.com/go/promo. Okey, melalui link ini anda akan pergi ke link promotion kami, dan juga jika anda tidak ingin menulis, okey, anda boleh klik melalui link di bawah video ini. Okey, melalui link yang sama anda boleh pergi ke kursus juara SEO lokal kami dengan mendapat harga promosi yang telah pun kami tawarkan untuk anda, dan harga promosi ini akan dinaikkan bila-bila masa. Okay, jika anda tidak mengambil peluang di atasnya, maka peluang ini akan pergi begitu sahaja. Okay, lihatlah apa yang kami tawarkan kepada anda untuk membantu anda agar perniagaan anda lebih berjaya, dan jumpa anda di dalam video juara SEO lokal. Okay, setakat itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap anda berpuas hati dengan apa yang telah pun kami sediakan untuk anda. Okay, jika anda ingin tahu lebih lanjut lagi apa itu Google Places dan sebagainya, anda boleh lihat video-video lain yang telah pun kami sediakan untuk anda. Okay, setakat ini sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.